تهر كما هي نار حامية. Balik puasa tinggal lagi 2 hari ni. Puasa tinggal lagi 2 hari je? Serius lah? Iyalah. Tapi kau dah beli baju raya? Baju raya? Alamak. Bro, kenapa bro? Bro, aku sedih tu. Kenapa kau sedih bro? Dia sedih. Puasa tinggal lagi 2 hari tau. Aku baju raya tak beli lagi. Oh, tak apa bro. Ingat lagi tak apa ceramah Ustaz semalam? Ceramah Ustaz semalam Tapi ingat doa kata Quran. Bukan yang tu, bukan. Oh, bukan Bukan. Aduh. Yang ni yang baru ni. Itu satu baik. Ramadan tetap akan berlalu, Syawal akan menjelma. Dan arti kata lain, Syawal diraih dan disyukur. Kata Nabi, macam mana kita nak jadi hamba Allah yang bersyukur? Lihat kepada orang yang lebih susah daripada kita. Kita rasa baju Melayu baru sepasang, ada orang pakai baju tahun lepas. Elok lagi dia kata. Mengenai penerimaan sumbangan dipersilakan Muhammad Najmuddin bin Muhammad Zulkarnain. Alhamdulillah, dapat juga aku baju raya baru tahun ni. Walaupun diriwayatkan baginda berasa sedih terhadap pemergian Ramadan, akan tetapi Aidilfitri tetap disambut dengan penuh rasa syukur dan gembira. Ini kerana ia merupakan satu kemenangan buat seluruh umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami, warga Soleh Tingkatan 6, Peraya Universiti Sultan Abdul Aziz ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Minal Aidi wal Faizi. Jika jiwa sebening air, jangan keruhkan. Jika hati seputih awan, jangan mendongkan. Raikan kemenangan dengan kita saling bermaafan. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Pada seluruh warga Kolej Tingkatan 6 Sultan Abdul Aziz Kuala Selangor dan kepada seluruh warga KPM. Terima kasih. Maafan kita bersama, yang silap kita lupakan, perasaan sakit